Kedai kopi adalah sepaha orang kampung ataupun parlimen. Ni kedai kopi Sari depan stesen kereta api Jabak. Kedai kopi ni ada minumnya dan ada juga jual nasi. Lepas tu kelebihan kedai kopi ni adalah dia ada tempat letak mutu. Siapa ada letak mutu sehari 10 kop. 10 hari 100 kop dah. Letak mutu tengok. Banyak mutu. Pendapatan yang boleh daripada orang meletak mutu ni banyak juga ni, sebab banyak mutu setiap hari penuh dengan mutu. Orang hak nak pergi naik kereta api, nak pergi golak lakah ke Malaysia ke, ataupun nak pergi jalan hak jai ke mana pun, mari letak mutu di sini. Hak nak balik pada hari yang sama pergi kelak, ataupun nak pergi kelak esok